Tak habis-habislah pimpinan PAS ni. Nak buat provokasi, nak buat huru-hara, kononnya parti dia lah yang terbaik dalam Malaysia. Yang terbaru ni nak buat hogoh Pahang. Nak buat hogoh kat Jelai, tempat Tok Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang. Dia nak bagi tahu bahawasanya di Jelai ini patutnya lebih baik lagi sebab tempat Menteri Besar. Yang kelakarnya, yang akan datang hogoh Jelai ni, siapa dia? Haji Hadi, Presiden PAS. Yang tempat dia pun dia tak jaga. Rumah rakyat pun dia tak naik. Suara rakyat pun dia tak bawa. Tapi nak bawa Haji Hadi pergi ke Jelai, kononnya nak ajar orang Jelai macam mana cara memilih pemimpin yang baik supaya dapat manfaat kepada rakyat. Kalaulah marang itu terbaik, Haji Hadi dah laksanakan tanggungjawab sebagai ahli parlimen dia dengan baik, peruntukan bantuan rakyat melimpah ruah, fasiliti rakyat dalam keadaan yang mantap. Bolehlah nak pergi persoalkan tempat orang. Yang kedua, dia bawa datang Tuan Ibrahim Tuaman yang merupakan ahli parlimen Kubang Krian. Kubang Krian pun rakyat duk cari dia, isu tak selesai. Isu longkang pun entah ke mana, bantuan kepada rakyat pun tidak ada. Jadi tiba-tiba nak datang ke Jelai, nak jatuhkan Ahli Dewan Undangan Negeri Tok Wan Rosdi yang ternyata berkesan melakukan pembaharuan di Jelai. Air di Jelai, kalau nak buat perbandingan dengan Kota Baru, dengan Kubang Krian, macam langit dengan bumi lah Tuan Ibrahim Tuaman. Dari segi perumahan, nak buat perbandingan dengan Marang, jauh panggil tak dengar lah. Tapi ada hati nak ajar orang Jelai cara memilih pemimpin yang betul. Dekat Jelai ni, mahasiswa dapat bantuan, orang-orang tua dapat voucher, macam-macam lah bantuan daripada Tok Wan. Masjid pula dapat makanan, dapat peruntukan, perumahan, rumah rakyat Pahang. Lepas tu kampung etnobotani. Tengok bagaimana Tok Wan Rosdi buat pembangunan di Jelai. Jambatannya, masjidnya baik, fasilitinya. Tak tahulah kalau orang Jelai nak termakan dengan orang PAS ni. Macam ni saya ajar. Kalau dia nak datang hogoh Jelai kan, wakil daripada penduduk Jelai tu pergi tanya, apa testimoni yang telah terbukti yang dia telah dilakukan oleh PAS? Mana kawasan yang dipimpin oleh PAS terbaik untuk kita jadikan sebagai contoh? Kalau tak ada testimoni, jangan percaya. Pemimpin PAS tu skamer terbaik tau. Dia guna Islam untuk scam orang. Sedangkan tempat yang sepatutnya dia jaga, dia abaikan. Kalau Tuan Ibrahim nak jadi Menteri Besar Pahang, kononnya Ceka pun dia tinggal. Orang Ceka tertanya-tanya, kat mana ahli Dewan Undangan Ceka? Iaitu Tuan Ibrahim Tuaman. Lepas tu, orang Jelai nak pilih PAS. Tak payahlah. Jangan jadi macam Kubang Krian, jangan jadi macam Marang, jangan jadi macam Ceka.